kalau setiap hari bersama? Bagilah kita orang pula yang lepak kan mesti kita orang. Kan Hari-hari dia dengan YB. Kita orang dah lama tak spend time kan. Aku dah Sebab semua kerja. Dah tahu dah keluar kan. Sotong-sotong pun sotong handsome. Besi semua cakap korang handsome. Baru apa tadi? Sotong yang sweet. Kalau sotong yang sweet adalah sotong hardcore. Kau tahu siapa? Islah. Ayo. Ya, hari tu. Siapa kahwin? Siapa yang Tahu tak? tahu? Si Didi kita kembali lah. Pasal orang tanya lah. Kali tu kenapa berak? Didi tanya siapa yang tak straight? Time tu. Semua orang cakap aku tak straight. Terus orang cakap kakak lah Islam mesti dah straight kan. Orang kata siapa yang sebelah Bella tu cute? Kau lah. Bukan merah. Kuning. Apa dia? Dah buat masa kahwin kat Darling tak main. Hitam lah. Apa dia gelap. Ni warna dia macam brown, dark brown ni. Orang kata kesian YB jadi opah sampai demam. Sini semalam rambut lain, kena make up, kena pakai apa tu bagi mesti? Scarf. Semalam macam ni tau. Bella dia tengok, you, kejap you. Dia terus buka scarf dia terus, okay better. Dia dah turun tarik. Mesti dah ada orang marah kau. Kenapa kau make up YB? Kurang. Kan semalam sebenarnya Haus bukannya make up dia tebal sangat. Depan okey je. Sebab memang konsep photoshoot semalam is Korean punya couple. Korean punya macam team dia buat semalam macam Korean couple. Faham tak? Diorang kata Aus suka menyakap YB. Ya, kesian dia tau. Dia YB tu buat penyakit. YB demam sebab dekat line A. Ada kau belakang. Tidak, aku tengah baca. Orang tengah send. Dia banyak Dia ada tau. banyak. Orang ni kan nakal lah.